Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi ni just finish 30 minutes normal home workout. Okay, saya nak share satu perkara saya dengar kat radio hari ni, radio IKIM, just now, tentang kejayaan. Apakah itu definisi kejayaan sebagai seorang Islam, sebagai seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Apakah itu definisi kejayaan? Okay, according to the penceramah sokong motivasi itulah, dia kata sebagai seorang Islam yang beriman, kejayaan sebenar kita ialah bila kita selamat di akhirat. Selamat di akhirat maksudnya kita berjaya masuk ke syurga. So itulah kejayaan sebenar seorang manusia yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya dia bukan kata tak boleh kejar kejayaan dunia. Maksudnya kalau kita berjaya di dunia yang akan membawa kita untuk berjaya di akhirat, itulah sebenarnya kejayaan. Betul lah tu kan. Kejayaan ni kan kalau ikut manusia kat dunia dia banyak definisi ya. Ada kejayaan tu dia kata dari segi berjaya dari segi pencapaian akademik, pencapaian profesional, dari segi pangkat, jawatan lagi tinggi, jawatan lagi berjaya. Kemudian dari segi gaji, lagi tinggi gaji macam lagi lebih berjaya. Kemudian harta, lebih banyak harta, lebih berjaya, ataupun lebih popular kat dunia ni, berjaya. Itu untuk kat dunia. Tapi kalau semua kejayaan kita tu di dunia yang kita capai tu menjadi asbab, menjadi pemberat kita bawa ke akhirat, itulah kejayaan sebenar yang membuatkan kita berjaya di akhirat. Itulah kejayaan yang sebenar. Maksudnya kalau kita berjaya kat dunia, kaya, berharta, popular, pangkat tinggi, gaji besar, tapi cara yang tak betul, cara yang berdosa, cara yang tak jujur, menipu, scamming, rasuah, salah guna kuasa. Sambil tu kita berjaya, kita tak taat perintah Allah, kita buat benda haram, walaupun rezeki halal kita belajar cara yang tak betul. Itu maksudnya kita hanya berjaya di dunia lah ikut definisi manusia, tapi kita tak berjaya di akhirat. Betul lah tu. So ingat sebab tu selalu kita dengar jadikan dunia ni jabatan kita untuk mendapat kejayaan dan kebahagiaan yang kekal di akhirat. Sebab the ultimate goal kita ialah akhirat. Yang segala ibadat yang kita buat di dunia ni, kebaikan yang kita buat di dunia ni, ibadat dekat dunia, kadang-kadang kita buat baik, kita tak perintah Allah, tapi tak dapat iktirafan kat dunia. Even kadang-kadang dihina, disindir, dipeli. Tapi the ultimate goal dunia ni untuk akhirat. Ingat bila kita buat baik, kita tak perintah Allah, kita elakkan dosa, walaupun di dunia kita tak dapat pengiktiraf pun, tapi itu semua tu untuk akhirat. Ingat tu, itu motivasi kita. Sebab akhirat ni kekal abadi, dunia ni sekejap saja. So itulah saya nak share sikit lah saya punya perspektif, saya tambah sikit saya punya perspektif tentang kejayaan. Kejayaan sebenar ialah bila kita berjaya dapat masuk ke syurga di akhirat, syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah jadi berjayalah di dunia dan jadikan kejayaan di dunia untuk kita berjaya di akhirat, insya-Allah. Okey, kalau tak bersenam dulu. Okey, sebab kesihatan ni hanya murah bila kita masih sihat. Kesihatan ni murah, okey. Untuk kekal sihat ni amat murah masa kita masih sihat. Dan moment kita sudah kena penyakit, okey, untuk sihat tak murah. Okey, kena sihat tak murah. Kena treatment, kena medication, kena macam-macam. Okey, so jagalah kesihatan untuk kita bina kejayaan di dunia untuk lebih berjaya untuk syurga di akhirat, insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.